Bayangkan Tunku Abdul Rahman pakai tengkolok dengan logo Maybank semasa melaungkan Merdeka. Itulah perumpamaan apabila logo Maybank ditempel di Merdeka 118. Sebuah menara yang direka berdasarkan susuk tubuh Tunku ketika tangannya diangkat ke udara. Walaupun baru siap, menara ini sudah pun menjadi mercutanda Malaysia dan dikenali di seluruh dunia sebagai salah satu simbol moden negara. Tapi, kalau dah ada logo korporat terpampang besar gedabak macam ni, ada lagi ke pihak yang nak tampilkan menara ini dalam projek mereka? Dan kalau pelancong datang, tak kepelik kalau diorang tengok simbol kemerdekaan Malaysia diletakkan jenama bank. Maybank memang ada hak untuk buat begini sebab mereka akan menghuni ruang pejabat yang paling banyak dalam Merdeka 118. Ibu pejabat asal mereka di Jalan Tun Perak akan berpindah ke menara ini. Yelah, kalau tak letak logo, orang tak tahu ofis dah pindah ke bangunan kedua tertinggi di dunia. Marketing. Lagipun, dah bayar sewa mahal-mahal kepada PNB, mestilah nak ada pulangan kan? Kalau syarikat lain macam McDonald's sekalipun, mesti diorang akan buat benda yang sama. Tapi, dari segi estetik, itulah, memang tak kena. Yelah, tulisan kuning pakai font antik diletakkan pada fasad berlian futuristik. Dari segi undang-undang, dari segi bisnes, Maybank memang tak salah. Tapi dari sudut kemanusiaan, dari sudut patriotisme, benda ni rasa macam janggal. Macam meletakkan sesuatu bukan di tempatnya. Sebab boleh dek. Just because you can, doesn't mean you should, right? Lepas tu, kalau ada merchandise atau cindera mata pelancong untuk Merdeka 118, adakah logo Maybank perlu diletakkan sekali? Macam mana tu? Ada sesiapa yang arif pasal benda ni? Boleh bagi komen tak?